Jangan berjalan di belakangku, mungkin aku tak mampu memimpinmu. Jangan pula berjalan di hadapanku, mungkin aku tak mampu mengikutimu. Tetapi berjalanlah di sisiku dan jadilah sahabatku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Darul Syoki bin Irham, pelajar tingkatan 2 SMK Ranca-Ranca Wilayah Persekutuan Labuan. Baiklah, pada ruang dan kesempatan ini, izinkan saya membuat resensi sebuah novel yang bertajuk Anak Titi Wangsa. Novel ini telah ditulis oleh Kamaluddin Muhammad. Kamaluddin Muhammad adalah seorang sastrawan negara Malaysia. Beliau lebih dikenali sebagai Christmas. Novel Anak Titi Wangsa ini telah mula dicetak pada tahun 1988 dan diulang cetaknya pada tahun 2023 untuk edisi Malaysia Membaca. Dengan harga RM10 sahaja, pastinya semua pencinta novel dapat memilikinya. Apa yang pasti, novel 108 muka surat ini syarat dengan kisah suka duka, kawan dan sengketa, serta pengajaran di dalamnya membuatkan kita berada di dalam dunia nyata tanpa harus bersua muka dengan watak-wataknya. Murid-murid boleh menjejaki novel ini di Pusat Sumber Sekolah di rak 899 bidang kesusasteraan. Melalui novel Anak Titi Wangsa, Christmas membawa pembaca menghayati kisah seorang anak remaja yang sedang giat tumbuh membesar dan mengenal erti kehidupan yang sebenarnya. Watak dominan dalam novel ini adalah Sudin dan Karim. Mereka adalah sahabat karib dari kampung yang sama, membesar dan melakukan aktiviti berdua sehingga persahabatan mereka pun menjadi akrab. Tetapi malang sekali, kedua-duanya mengalami nasib yang berbeza. Sudin digambarkan sebagai seorang anak remaja yang mempunyai cita-cita dan impian yang tinggi, iaitu ingin menjadi seorang petani moden seperti idolanya, Francisco Rabat. Tetapi berlainan pula dengan Karim. Kehidupannya tidak menentu. Perpindahannya ke ibu kota telah mengakibatkan hidupnya berliku kerana dia tidak mampu untuk melawan godaan-godaan di Kuala Lumpur. Persahabatan yang kurang baik itu menjeratkannya ke arus kemaksiatan dan jenayah. Kedua-dua orang sahabat itu pun menjalani dan mendepani lorong kehidupan yang berbeza. Sudin lebih bernasib baik kerana dia tinggal bersama dengan pacinya di Kuala Lumpur. Dengan adanya pacinya itu, Sudin menjadi lebih bertanggungjawab dan berdisiplin. Karim pula, kerana tersalah memilih kawannya, dia terus-menerus melakukan jenayah dan hidupnya sering tidak tenang dengan segala dosa yang telah dilakukannya itu. Mesej yang cuba disampaikan oleh Christmas melalui novel ini sangat mudah untuk difahami. Penceritaannya begitu langsung, tanpa perlu untuk pembaca menyelak-nyelak helaian buku ini untuk mengerti perkara isi yang cuba disampaikan penulisnya. Betapa pentingnya untuk kita memilih dan mencari sahabat yang baik akhlaknya, yang akan membawa kita ke arah kebaikan itu. Peranan ibu bapa juga harus dimainkan dalam memastikan dengan siapa anak-anaknya sering bermain dan berkeliaran. Sahabat bukanlah tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi sahabat adalah siapa yang menghampiri hidupmu dan tidak pernah meninggalkanmu dalam kondisi dan situasi seburuk apapun. Novel ini menekankan betapa pentingnya saling mendukung dan memahami di antara sahabat, serta bagaimana membentuk karakter dan harapan untuk masa depan. Akhir kata, saya berharap agar novel ini dapat dibaca oleh setiap lapisan masyarakat kerana terdapat pelbagai ibrah yang dapat diperoleh daripada novel ini. Sesungguhnya persahabatan yang sejati dapat menjadikan sesuatu kekuatan dan inspirasi kepada kita untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Persahabatan yang tumbuh ini menjadi cermin bagi kita semua untuk terus berjuang dan berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih baik. Selamat membaca novel Anak Titi Wangsa. Salam Nadi Ilmu, Amalan Membaca.